Okay guys, untuk datang ke tempat sewa ada dua daerah lah kita boleh datang. Daripada Malang dan satu lagi daripada Lumajang. Kita turun tadi lah. Okay. So daripada dua daerah ni kita boleh datang ke air terjun tempat sewa. Ini adalah keadaan tangga daripada daerah Lumajang. Tangganya agak landai sedikit. Beginilah keadaan tangga dari daerah Malang. Agak curam kan? Ini bukan hujan guys. Ini debu air daripada air terjun Tumpak Sewu. Tak payah mandi. Kita dah basah dah kat sini.